Am? Oh, bangun jom. Kita pergi masjid. Dekatnya masjid. Pakcik sedia dah baju kat luar tu. Jom. Pagi-pagi kacau ni pakcik. Pagi lagi ni pakcik. Aduh. Yelah. Ya, pakcik. Ni waktu pun dah masuk dah ni. Kebetulan untuk bila kita sakit tekak. Pula Boleh ke yang azan? time ni lah pula Tok Bilal sakit tekak lah. Alamak. Habis saya lah kena azannya. Azan je. Takkan azan tak boleh. Saya azan. Ya, ni boleh dah. Yalah pakcik. Dah masuk waktu dah. Saya azan lah. Ya, azan. Alamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairun minan nawm. As-salatu khairun minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis ni menceritakan tentang dua orang sahabat Nabi yang Nabi jadikan sebagai dua beradik angkat lah. Iaitu antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari Salman dia pergi ziarah Abu Darda di rumah. Sampai depan rumah Abu Darda, yang menyambut dia adalah Ummu Darda. Salman heran. Salman tengok, awak apa Ummu Darda ni dia tak bersiap. Disebut dalam hadis tu mutabazzilah. Pakaian dia tak bersiap lah, tak berhias. Jadi Salman tanya dekat Ummu Darda, kan, ma sya'nuki mutabazzilah? Kan, kenapa kamu selekeh ni kan? Jadi Ummu Darda jawab, saudara kamu ni lah Abu Darda. Ummu Darda kata dekat Salman, dia tak berhajatkan pun. Aku pakai lawa-lawa segak-segak pun dia bukan nak buat apa pun kat aku. Macam itulah, senang kan. Tak apalah, bila Abu Darda datang, jadi dihidangkan, qarraba ilaihi ta'aman, dihidangkan makan. Bila hidang makan, Abu Darda tak makan. Salman kata, kenapa tak makan sama? Dia kata, aku puasa. Puasa sunat lah. Jadi Salman pun kata dekat Abu Darda, kan, makan. Kalau hang tak makan, aku pun tak mau makan. Macam itulah. Jadi Abu Darda pun makan. Jadi bila sampai malam, jadi maknanya Salman ni, tu yang kata Nabi, bila Nabi jadikan dua beradik ni, boleh pergi ziarah, boleh pergi makan, boleh tidur kat rumah lah. Macam adik-beradik sungguh. Yang dikatakan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar tu, tahap tu. Bila malam nak tidur, Salman nak tidur, tengok Abu Darda tak mau tidur. Dia nak solat. Kan? Jadi Salman kata, jom tidur dulu. Abu Darda pun tidur, dah Salman suruh tidur. Tak lama lepas tu, Abu Darda bangun nak solat lagi. Salman halang lagi. Salman kata, jangan lagi solat. Tidur lagi. Dekat-dekat nak subuh dah. Barulah Salman kata, jom, bangun. Jom kita solat. Maksudnya solat malam lah. Solat di hujung-hujung malam. Kemudian lepas habis solat, Salman pun dia cakap dekat Abu Darda. Macam nasihat lah. Nasihat saudara ni. Dia kata, ni famous. Kata-kata Salman ni famous.
Salman kata dekat Abu Darda, inna li badanika alaika haqqa wa li rabbika alaika haqqa wa li dhaifika alaika haqqa wa inna li ahlika alaika haqqa fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Apa maksud dia? Salman kata dekat Abu Darda ni, sesungguhnya kan, pada diri kamu ada hak ke atas kamu. Jangan abaikan diri tu, kesihatan diri. Tidur kena cukup, makan kena cukup, kan? Wa li rabbika 'alaika haqqa. Dan bagi Tuhan kamu ada hak dia. Ya. Kalau duk kira diri je sampai lupa Tuhan pun tak kena juga. Kalau maksudnya hadis ni pun, kalau duk kira nak ibadat je sampai lupa diri pun tak kena juga. Kan? Wali dhaifika 'alaika haqqa. Bagi tetamu kamu pun ada hak ke atas dia. Kena layan tetamu tu. Mana boleh dia makan sorang-sorang kamu tak makan kan, macam itulah. Wa inna li ahlika 'alaika haqqa. Dan bagi isteri kamu pun, keluarga kamu pun ada hak ke atasnya. Dah kamu kahwin dengan dia, kamu abaikan dia. Kan? Sampai tak sentuh. Macam itulah lebih kurang. Maka berikanlah setiap perkara tu hak masing-masing. Jadi kemudian lepas tu kedua-dua orangnya ni fa'atayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dua orang pergi solat subuh lah lepas tu kan. Fa dzakara dzalik, menceritalah kisah tu kepada Nabi. Apa Nabi respon? Nabi kata faqala lahu, Nabi pun kata sadaqa Salman. Benarlah kata-kata Salman. Islam ni, kadang orang bila faham, bila kata Islam ni, bila lagi banyak kita buat ibadat ni, kira lagi bagus ya. Kan? Dia kira, tapi yang ditunjukkan oleh hadis ni bukan banyak ke sikit. Yang ditunjukkan di hadis ni ialah yang tepat, yang kena pada tempat dia, yang betul. Kan? Tak kenalah kalau kita ni sampai puasa, tetamu datang ziarah kita pun kita puasa. Tak kenalah sampai dah berkahwin pun tapi tak tunaikan hak kepada isteri. Duk puasa hari-hari. Bila nak bersama isteri? Malam, awal malam pun dah solat dah. Bila nak bersama dengan isteri? Kan? Kesihatan diri. Jadi agama ni dia bukan banyak. Dia adalah seperti yang Nabi tunjukkan. Itulah baru kata agama. Ada hadis lain dalam Bukhari Muslim juga cerita pasal Abdullah ibn Amr ibn As. Kan? Sama sampai tiap-tiap malam dia khatam Quran. Tiap-tiap hari puasa. Kan? Sampai Nabi minta dia sampai akhirnya Nabi bagi had nak baca Quran rajin macam mana pun 3 hari baru khatam satu. Janganlah tiap-tiap hari. Dan puasa paling rajin macam mana pun puasa selang sehari. Puasa Nabi Daud. Bukan sampai hari-hari puasa. Islam bukan datang nak dera hamba manusia. Bukan nak suruh hidup ni bersusah payah. Kita tak bercampur dengan orang. Kan? Kita kira duduk atas tikar sejadah. Pegang tasbih. Duduk berwirid. Baca Quran. Selawat dia. Kita tak bercampur orang, orang kata tak berdunia dengan orang. Itu bukan Islam. Islam ni adalah agama yang dalam masjid pun dia jadi hamba Allah, di luar masjid pun dia hamba Allah. Di tempat kerja ke, di padang ke, di pasar ke, kan? Di sekolah ke, di mana-mana sajalah. Dia sebagai orang Islam, dia kena bawa diri dia sebagai orang Islam. Jadi bukanlah Islam ni datang nak suruh ibadatnya. Kan? Walaupun kita rasa itulah yang terbaik. Islam ni, ibadat ni bukan hanya yang ibadat khusus tu. Seluruh hidup kita tu ibadat. Daripada bangun tidur sampai tidur pula. Sebab tu bila Nabi hantar sahabat-sahabat untuk menyampaikan Islam di luar daripada Madinah, Nabi pesan. Pesanan ni famous. Nabi nanti pesan, Nabi kata yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Nabi kata mudahkan, jangan susahkan.
Nabi nak suruh mudahkan apa? Nabi hantar sahabat ni bukan untuk urusan dunia. Untuk urusan agama lah. Jadi bila Nabi pesan, mudahkan, maksudnya mudahkanlah dalam agama ni. Jangan pergi susah-susah orang. Dan Nabi kata lagi, basyiru wala tunaffiru. Bagi orang seronok, bagi orang gembira, maksud basyiru, gembirakan orang. Jangan buat orang lari. Jadi kalaulah kita ni tak buat macam mana Nabi buat, dikira melampau. Melampau ni dia boleh jadi dua lah. Kita terlalu belah kanan sangat, kan, terlalu banyak sangat kan, sampai kita tinggal habis cerita macam Abu Darda ni kan, dengan cerita Abdullah ibn Amr ibn al-As. Itu pun melampau. Sampai tinggal terus agama. Kan, apa yang Allah suruh pun tak buat, apa yang Allah larang pergi langgar habis, itu pun melampau. Jadi marilah kita sama-sama kita tingkatkan ilmu kita, tingkatkan kefahaman kita supaya kita ni jadi orang yang benar-benar faham agama kita ni macam mana, supaya kita tak jadi melampau walaupun dalam beragama. Kadang-kadang orang ingat melampau ni dalam urusan dunia ke, dalam urusan orang kata apa, jual beli ke, dalam urusan politik ke, pemerintahan ke, melampau. Ya, melampau. Tapi dalam agama pun ada melampau. Bahkan melampau dalam agama ni yang bahaya. Sebab dia rasa betul. Kan, dan susah juga orang nak tegur dia. Dia kata, apa salahnya aku bukan buat benda jahat. Aku nak buat benda ibadat, aku nak buat benda baik. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang tepat untuk kita jadi hamba Allah yang benar-benar beroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakcik, terima kasihlah pakcik. Tumpangkan saya tidur kat rumah pakcik semalam. Siap ada pakej kuliah subuh lagi. Siap kena azan tu. Itu melampau. Tapi tak apalah pakcik. Saya pun nak berunduk. Saya minta diri dulu pakcik. Terima kasih. Lah, nak pergi berunduk pergi mana? Motor Am kan rosak lagi. Takkan pakcik nak suruh Am sambung tolak motor tu? Tak tahu duduk kalut lah. Ni pakcik pun lapar ni. Kita tak sarapan lagi. Lapar? Jom. Kita sarapan dulu. Lepas tu kita sembang lah. Kan? Okeylah pakcik. Pasal motor tu nak buat macam mana? Yalah, jom. awal tak kalut lah pakcik. Lapar ni. Macam mana pula kalau kita bagi amanah tu dekat orang yang tak berkelayakan? Ataupun bila dah bagi amanah tu, dia abaikan pula? Manusia biasa ni, dia tok syekh ke, dia tok guru ke, dia alim besar mana ke, Dia bukan ada maksum. ilmu ke, dia tak maksum. Dia terdedah juga pada buat salah.